Iterashai. Iterashai kau apa? Entah je. Aku Jepun. Iterashai. Iterashai. Sorry. Bukan ayo. Aku tengok. Aku ada satu idola ni. Dia nyanyi lagu Jepun sedap. Jadi aku terasa, oh lama. I want to come back in Japan. Masa pula kau pergi Jepun. Tapi I want to come back speak Japan. Tapi bokeh aku dah banyak hilang. Korang Jepun ni. Come back in Japan. Kau pergi Jepun weh. Dia bila Wahaya. Jepun. Watashi Japan no desu. Salah tu ayatnya. Lupa. Macam mana nak perkenalkan diri dalam bahasa Jepun? Annyeonghaseyo. Tak ada masker. Tapi masen. Le. Tapi masen belum makan. Tapi masen. Kalau lapar apa? Begopa. Korea. Begopa. Itu Korea. I'm asking about Japan English. Begopa. Pagi ni. Tak nampak perempuan lagi. Hari Minggu. Hari Minggu untuk jalan-jalan. Minggu diorang akan keluar. Hujan. Tak payah. Apa barang. Hujan guys. Dan tak hujan still. Oleh tu kalau kau nak belajar third language, ambil lah bahasa yang kau akan guna sehari-hari bersama kawan, bersama saudara mara. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Aku kata third language. Kau carilah kawan yang boleh join kau sekali. Kau Jangan. cakap Jepun dengan saudara mara kau tak kena maki kan? Nanti nandesu ka? Nani? Third language kita ambil for working use lah. Tapi Mandarin. sebab better. sebab aku dia ambil Mandarin. Belajar Mandarin yang tengah degree tu. Cuba. 我可以说韩语。 Adik aku je ambil bahasa Arab. Bahasa Arab pun better. Adik aku ambil Bahasa bahasa Arab. Arab. Alhamdulillah kalau kau baca Al-Quran kau faham apa yang kau baca. Kalau untuk Mandarin, for the future you might be hired for more mahal sikit lah gajimu kalau kau pandai cakap. Yelah, pasal dapat kerja kat Better. Mesti kalau orang company Cina ni tahu kau cakap Cina, tapi kehidupan They can pay kerja you more di lah. Jepun tak best. kalau Jepun boleh. Setakat tengok anime tanpa subtitle tu bagus lah. Faham ke dah? Ni bunga semalu. Bunga semalu? Ingatkan yang boleh tiup. Bukan. Yang boleh tiup tu dia macam Dia macam yang tu juga. warna dia warna lain. Putih, warna putih. Warna putih je lah. Lepas tu dia seketul je. Itu susah tu. Sampah dia. So pada budak-budak yang nak ambil third language tak tahu ambil apa tu, ambil lah Mandarin. Ke Arab. Aku better ambil Korea ke? Mandarin. Dia nak Korea dengan Arab. Kalau UN bahasa Melayu. Taklah aku je yang ambil Melayu. Dia Oh, ambil ya? bahasa Melayu. Oh, kau Melayu je? Habis kau ambil ni? Belajar bahasa hantu lah. Bina. Wah, Sastra. itu punya ke ni. sejarah ke? Sejarah. Sejarah Melayu lah. Dalam Melayu. Tapi best tau belajar sejarah Melayu yang betul-betul sejarah tu. Tak nak? Basah. Basah nanti habis pendek saya. Mica, try Mica. Basah doh. Kita kena cuba. Basah. Tapi aku nak baring masa basah ke? Berapa minit? 3 minit. Basah. Sampai aku cakap. Aku di sebelah kau. Pendek kan dia? Lah, itu aku mau lelaki tinggi je. Aku pun. Idola saya lelaki tinggi handsome. Ui, Zorif Ghazif tu handsome siut. Alah pelakon Melayu tu. Tak. Dia bawa Comel kita. siut. Bukan Melayu kan? Memang Melayu lah. Saya tak minat orang Yelah, Melayu. muka dia. Muka. Pure Melayu. Dia comel. Masa muda lagi tu. Untunglah dia rupa. Artis kena ada rupa. Berapa round hari ni? Berapa KM?